Okey lah, saya belanja kamu orang lah. View sebelah sini pula. Okey, yang depan kita ni dia amphitheater. Okey, and then yang ni, apa ni gazebo ni? Guys, boleh tak korang share dengan saya perkataan gazebo ni? Macam mana nak pronounce dia? And then perkataan ni berasal dari mana? Dan membawa maksud apa? Boleh tak korang share? Jadi sinilah jetinya untuk korang tunggu perahu dekat sini. So perahu kena datang ambil korang dekat sini. Alamak, mesti ada yang mabuk. Okay. So perahu akan datang. So korang akan turun dekat sini. Okay. So jom kita pergi hujung sana. Okay, sebelah sini ada RSB Bank. Yang nak cari RSB Bank ada dekat Limang ada. Jangan risau. Sebelah sini ada. Okay. Ni dekat bahagian dalam amphitheater ni. Dekat tepi. So yang ni mungkin untuk lompatan berirama. Adalah. Gurau guys. Gurau. Mungkin ni tempat untuk melihat perlumbaan regata kononnya. Okay. Kalau kita tengok di sini boleh memuatkan beberapa orang. Alright. So tadi kita berada di sana. Tadi kita berada dekat sana. So now saya nak bawa korang jalan. Slow-slow kita jalan. Sambil kita brisk walk pagi ini. Sambil kita brisk walk. Sambil kita berhibur. Kita kena sehat juga. So ni belakang amphitheater. Kenapa boleh? So dekat sini ada taman permainan untuk kanak-kanak. Okay. Actually yang ni pun renovate juga daripada yang lama dulu. Jadi sepanjang-panjang ni waterfront ni telah direnovate. Siapa masih ingat sekitar tahun 2000 ke tahun 2015, 2018 macam tu. Bagaimana rupa waterfront kita pada waktu tu. So dekat sini ada satu tugu lama. Tugu ni untuk tugu peringatan ni. Untuk kejadian ni. Saya tak tahu macam mana nak bercerita secara terperinci. Tapi untuk korang yang lebih tahu, korang boleh share dekat ruangan komen, okey? Tentang tugu peringatan ini menceritakan tentang kejadian apa. Tapi apa yang saya dapat share ni. Okay, ini antara apa yang berlaku lah, apa yang berkaitan tentang tugu peringatan ini. Okay guys, saya nak bacakan sikit apa yang tertulis dekat ni. In memoriam. This memorial is dedicated to the men of the Sarawak Constabulary and Royal Marines who were killed at Limbang in the gallant performance of their duty during the insurrection in December 1962. So ni ringkasan lah apa yang berkaitan tentang memorial ini. Okay? Dan di bawah ni antara nama-nama yang terlibat lah. Nama-nama yang terlibat ataupun mungkin yang terkorban pada waktu tu. So, korang yang boleh bantu saya translatekan apa yang saya baca tadi tu, korang boleh letakkan dekat ruangan komen juga. Dan kalau saya tak salah, pada setiap tahun akan ada yang bagi penghormatan untuk mereka ni. Dan mereka akan letak bunga dekat sini pada setiap tahun. Okay, so jom kita continue lagi berjalan. Korang tengok, gelap lagi dekat belakang tu guys. Gelap lagi. Tapi tak apa, saya cuba bawa korang sampai hujung. Tak jauh.
Paling-paling pun dalam 800 meter je. Jom kita lumba dengan perahu ni guys. Nampaknya kita ketinggalan. Right? So dekat sini, kalau korang nampak, kalau cuba korang terjemah apakah yang ada di depan kita sekarang ni. Saya tak tahu nak panggil apa, tapi apakah ni yang depan kita ni melambangkan apa? Kalau saya cakap ni cabbage. Ataupun mungkin terkiding. Tahu tak terkiding? Tapi kalau korang, apa ni? Kalau saya lebih kepada melihat pada cabbage lah. Tahu cabbage, kubis panjang tu? Ni. So kalau korang pula, kalau korang, apa ni? Mungkin pandangan orang lain, mungkin bakul kah, apakah, okay? So let me know, korang komen. Korang nampak kah? Ni. Ada kios ni. Ni yang buat waterfront ni meriah juga, malam. Kios ni. Jadi kalau korang datang Limbang, alah, aku mau makan no. Malam lah. Kenapa aku mau makan no? So korang boleh jalan dari Night Street Market, and then korang pergi sepanjang waterfront ni, korang akan jumpa kios-kios ni. So korang bolehlah mana-mana yang korang tertarik, yang korang nak cuba, nak rasa, bolehlah. Let's say lah korang di sini 3 malam. Boleh. 1 hari 2 kios korang cuba. Boleh. Dekat sini let's say lah macam ada 6. Okay, ada 6. 3 malam dapat cuba 6 kios. 6 makanan berbeza kan? So korang tak perlu risau. Nak cari makan dekat Limbang ni ada. Senang. Tugu Peringatan Limbang, Taman Permainan, Panggung Tebingan, Lantar Tincau, Laluan Terapung, Tanas Awam. So sebentar lagi kita sampai di hujung waterfront. Alright, tak jauh guys. Nampak tak? Tadi kita dekat sana. Now kita dekat sini. Okay, ni kita dah sampai dekat Tugu ni pula. Kita panggil Tugu je lah geng. Okay. So kalau yang ni agak mudah. Kalau korang tengok, ni macam topi. Topi ya. Topi. Kalau korang perasan, yang macam topi suku kaum Lun Bawang ada pakai. Tahu tak? Yang ni. And then dari pandangan lain saya juga, dia macam tudung saji. Dia macam tudung saji. Tapi kalau saya akan cakap ni topi lah. Dia lebih kepada topi. Nampak tak? Siapa setuju yang ni topi? Jadi dia symbolize topi lah. Bagi saya, pendapat saya, okay? So. Ada lagi tinggalan bersejarah di Limbang ni guys. Ada lagi. Okay. Ini Kubu Road. Kenapa? Jom kita tengok. Okay. Nampak tak? Ini Museum Limbang. Jadi museum baru dah di atas sana lah. So museum ni. Ini lama dah. Cuma masih dipelihara sampai sekarang lah. Sebab tu masih berdiri utuh menghadap Sungai Limbang. Kalau saya tak salah, saya ada video drone untuk museum ni. Kalau korang nampak ni, so di dalam museum ni dia ada menceritakanlah serba sedikit sebanyak tentang sejarah Limbang.
Ah, korang boleh datang ke sana, okey? Di sana, ya, yang nak pergi melawat. So tak pasti juga sekarang ni masih buka untuk public ataupun tidak. Saya tak nak nanti misleading pula. Nanti tak pasal-pasal. Saya tengok YouTube AKTV dia cakap suruh datang sini. No, 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 no. Okay. Buat masa sekarang saya tak pasti. Muzium lama ni masih dibuka untuk orang awam ataupun tidak. Apa yang saya dapat kongsi? Ni antara bangunan yang bersejarah dekat Limbang sini. Okay. So, kita sudah berada di penghujung waterfront. Bukan penghujung video, belum lagi guys. Okay. Bawah ni menarik tau. Dia macam berlingkar macam ni. So, saya nak bawa korang jalan sini. Okay. So, kita akan nampak. Kiri nampak. Oh, no. Kanan nampak. Kiri pun nampak. So, di sebelah kiri saya sekarang adalah muzium tadi. Dan simpang masuk ke Taman Tasik Bukit Mas. Ni salah satu taman rekreasi untuk orang yang mahu beriadah. Sinilah tempatnya. Cuma perlu naik ke atas sekejap. So ni bahagian bawah. Dekat sana ada tempat letak kereta. So kalau malam-malam banyaklah orang lepak-lepak di sini, healing gitu. So yang menariknya ni, dari sini orang dapat tengok pemandangan Limbang yang indah dan permai ini. Okey? Nampak tak belakang saya? Cantik kan? Cantik. Inilah bandar Limbang yang kita sayang. Okay? So you guys yang menonton video ni, welcome to Limbang. Alright? Welcome to Limbang. 400 meter. Dari sana pergi sini 400 meter. Wow, nice. Okay, so di sini pula adalah Taman Tasik Bukit Mas. So ni yang saya tunjukkan dalam video tadi, yang saya cakap macam ribbon tu. Inilah dia. Okay, ini. Ni penghujung waterfront lah. Penghujung waterfront kalau kita datang dari sebelah Kubung lah. Kubung. Kalau Pemukat sana Pemukat. Sebelah sini Jalan Kubung. Right? So ni penghujungnya lah. Nampak tak? Semput juga guys. Tu bangunan muzium yang baru. Di atas itu. Selamat jalan, jumpa lagi. Okay. So dekat ujung ni, tak ada kios dah. Kiosnya dah dipecah-pecah ke sebelah sana. Alright, faham. So dekat sini ada tandas awam, tempat letak kereta lah. So korang yang nak pergi Taman Tasik Bukit Mas, boleh letak kereta sini, boleh. Korang yang nak lepak-lepak sini, parking sini pun boleh. Okay. Yang nak jogging, yang nak brisk walk, boleh, tak ada masalah. So jom kita cuci mata dari jambatan. Dari jambatan ni. Okey, nantilah kita gambar. Wah. Kalau sebelah sini pula, begini dia punya view. Cantik kan? Kalau cantik, korang jangan lupa untuk like video ini. Jangan lupa untuk subscribe juga. Yang belum follow, jangan lupa follow juga. Saya dekat TikTok dan FB. Okay? Yang menonton ni dekat FB, follow juga. Yang menonton dekat TikTok pun follow juga. Rasanya cuaca mengizinkan kita cuma di sini je lah video kita. Sebab dah mula menitik lah. Titisan datang dari langit. So korang yang menonton, terima kasih. Warga Limbang, warga Brunei, Malaysia, Indonesia, Sabah dan Brunei. I love you all. Please consider to subscribe and don't forget to like the video and drop your comment in the comment section below. Apa pendapat korang tentang video ni? Kalau kurang, saya akan baiki. Okay guys, thank you yang support. Terima kasih banyak-banyak.